Okey boh, hari ni kita bersama KZY untuk peringkat yang ke-8 daripada Tangkak ke KCC Kuala Lumpur. Jadi semalam kita lihat kelibat Aiman Rosli menaiki podium di tempat kedua. Jadi mungkin hari ni untuk melakukan sesuatu. Bagaimana Ki untuk peringkat yang ke-8 ni? Peringkat ke-8 ni hari yang terakhir mungkin Ki nak cuba gak POA. Okey Ki, ada 3 pendakian dan 3 zon pecutan. Jadi macam mana Ki melihat road hari ni? Mungkin advantage untuk Ki ataupun kelebihan kepada sprinter kalau tengok? Hari ni kalau dekat Bukit Hantu tu, kalau yang naik secara laju mungkin banyakkan dapat ke rider-rider yang all-rounder ke climber. Okey, ramai yang mengatakan Ki adalah antara favourite selepas Aiman Rosli menangi peringkat dalam breakaway. Hari ini mungkin orang cakap mungkin giliran Ki untuk melakukan pecahan awal dan untuk sampai ke garisan penamat untuk peringkat yang ke-8 ni. Macam mana Ki rasa? Ki akan cuba buat pecahan awal. Kalau lepas Ki terus jalan je. Kalau tak lepas Ki mungkin tahan dekat Bukit Hantu, baru tengok keadaan macam mana. Dan melakukan attacking untuk finishing. Mungkin ya. Okey. Let's check.